Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang sering kita dengar. Barangkali daripada kita kecil sampai besar, boleh jadi inilah hadis satu-satunya yang kita dengar mengenai perkara ini. Yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, selagi kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat. Al-Quran dan juga Sunnah. Mungkin kita sentiasa mendengar hadis ini, Al-Quran dan juga Sunnah. Dan satu lagi hadis yang lain yang seumpama dengannya, yang jarang kita dengar, dan ini lebih penting daripada hadis Al-Quran dan juga Sunnah. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, selagi kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat. Yang pertama, kitabullah, iaitu Al-Quran. Ianya seperti satu tali terentang daripada kamu sehingga ke langit. Berpegang teguh dengannya, kamu akan jitu teguh. Dan yang kedua adalah itrati, ahlul baitku, ahli keluargaku, keturunanku. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahawa Al-Quran dan juga ahlul baitku tidak akan berpisah sehingga ke hari kiamat, sehingga bertemu semula di Telaga Kautsar. Baik, bagaimana kita sentiasa mendengar hanya Al-Quran dan Sunnah? Kenapa Al-Quran dan juga ahlul bait kita jarang didengarkan kepada ini? Pertama, kerana keadaan zaman yang mana ulama takut untuk membawa kepada hadis ini, takut-takut ini dituduh Syiah kerana seolah-olah melebihkan kepada ahlul bait. Tak apa kerana mengenal ahlul bait dengan Sunnah, kerana mengikut logik akal manusia yang lebih tepat adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana boleh Al-Quran dan juga ahlul bait Rasulullah? Siapa ahlul bait? Satunya kurang kefahaman kita kepada makna ahlul bait. Siapa mereka? Adakah mereka masih wujud? Adakah mereka berada di kalangan kita? Adakah benar mereka memainkan peranan di kalangan manusia? Apakah keutamaan mereka? Apakah hak-hak mereka? Dan ilmu ini sebenarnya sudah hilang daripada masyarakat. Kerana itu hadis Al-Quran dan juga ahlul baitku, kata Rasulullah, hadis ini jarang dibahaskan kerana kurang kefahaman kepada hadis tersebut. Dan hari ini kita ingin keluarkan semula hadis. Dan daripada segi periwayatan yang mengatakan Al-Quran dan juga Sunnah, kekuatan hadisnya adalah lebih lemah daripada hadis yang mengatakan Al-Quran dan juga itrati. Itrati maksudnya ahlul baitku, ahli keluargaku. Dan Al-Quran dan juga ahlul bait, lafaz hadis ini diriwayatkan di dalam banyak kitab-kitab hadis, dan ianya mencapai kepada darjat hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang tidak boleh disangkalkan lagi kesahihan hadis tersebut kerana banyaknya ataupun ramainya periwayat pada setiap generasi daripada zaman sahabat. Begitu ramai sahabat yang meriwayatkan, begitu ramai zaman tabi'in yang meriwayatkan, dan begitu ramai zaman tabi'in yang meriwayatkan. Manakala Al-Quran dan juga Sunnah, ianya hanya terdapat dalam satu kitab sahaja, iaitu Muwatta Imam Malik. Dan hadis itu adalah hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Imam Malik membawakan, walaupun Muwatta Imam Malik hadis dalamnya semuanya sahih, tetapi hadis mengenai Al-Quran dan juga Sunnah ada hadis mursal, iaitu tidak dinyatakan sahabat mana yang meriwayatkan hadis tersebut. Tabi'in yang meriwayatkan hadis tersebut terus menisbatkan hadis itu terus kepada Rasulullah SAW tanpa diketahui siapa sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Itu dinamakan sebagai hadis mursal. Hadis mursal adalah salah satu bentuk hadis yang lemah di dalam periwayatan hadis. Dan jika nak dibandingkan dengan hadis sahih yang mengatakan Al-Quran dan juga itrati, yang tadi diriwayatkan dengan satu kitab saja Muwatta, Al-Quran dan juga Ahlul Bait diriwayatkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan dalam Sahih Tirmizi, diriwayatkan dalam Tabrani, diriwayatkan dalam kitab hadis Tahawi, dan lain-lain kitab yang lain. Khazanah ilmu hadis penuh dengan periwayatan hadis mutawatir yang mengatakan Al-Quran dan juga Ahlul Baitku. Dan berdasarkan kepada akli sekalipun, sesuatu pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, pusaka yang ditinggalkan. Jika Nabi Muhammad SAW tinggalkan Al-Quran, Al-Quran adalah suatu bentuk yang tidak berbicara. Ianya objek, ianya mushaf yang ditinggalkan. Al-Quran ini tidak berbicara. Dan suatu perkara yang lain, Sunnah, yang hari ini apabila kita tanyakan kepada orang yang mengatakan Sunnah itu apa, mereka katakan hadis sahih. Dan kita tanyakan apakah hadis sahih, mereka katakan itu adalah Bukhari dan Muslim. Ini tidak pernah wujud di zaman Rasulullah mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu Bukhari dan Muslim.
Bagaimana dengan zaman sahabat? Bagaimana dengan tabi'in? Kerana pengkumpulan hadis-hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi semuanya berlaku pada zaman akhir tabi'in. Lepas daripada 4 imam mazhab. Selepas Imam Abu Hanifah, imam yang kedua Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Bukhari mula untuk melakukan pengumpulan hadis-hadis sahih pada akhir kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah fiqh telah siap dibentuk dalam bentuk yang sempurna. Pengumpulan usul fiqh telah dibentuk oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Mereka hidup lebih hampir dengan zaman Rasulullah. Mereka hidup bersama dengan sahabat dan juga anak-anak sahabat yang terus melihat amalan bapa mereka yang melihat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas zaman mereka, lepas 220 tahun setelah kewafatan Rasulullah, barulah pembukuan dan juga perhimpunan hadis-hadis sahih boleh dilakukan oleh Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya di atas kaedah dan juga syarat yang mereka sendiri yang letakkan dan pengumpulan hadis tersebut. Dan tujuan mereka kumpulkan hadis bukan untuk membentuk satu mazhab yang baru, bukan supaya manusia ikut, bukan. Para pengumpul kutubus sittah ataupun 6 kitab hadis yang sahih yang terkenal, kitab Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan juga Abu Dawud. Mereka membentuk itu sebagai satu bentuk klasifikasi, satu penjagaan hadis, supaya ada satu bentuk hadis-hadis sahih yang diletakkan di atas syarat yang mereka letakkan sendiri. Imam Bukhari meletakkan syarat untuk mengatakan sebuah hadis sahih, periwayat ini dengan periwayat sebelumnya mesti berjumpa, hidup satu zaman yang mesti berjumpa. Imam Muslim pula syaratnya lain, kita tidak semestinya berjumpa. Cukup kalau dia sampaikan riwayat ini melalui orang lain dan sampaikan kepada orang itu ataupun melalui surat, sudah cukup tersambung, tidak perlu berjumpa, tidak wajib berjumpa, seperti mana yang diwajibkan oleh Imam Bukhari. Syarat yang diletakkan oleh imam-imam muhaddisin juga berbeza di atas syarat, di atas cita rasa masing-masing, supaya satu koleksi hadis dibentuk di atas cita rasa mereka, bukan supaya manusia setelahnya mengikut mazhab Bukhari atau mazhab Muslim, tidak. Kerana ilmu yang disampaikan, sunnah yang disampaikan, ini adalah berbentuk daripada dada ulama, pengamalan ulama kepada anak muridnya secara bersanad. Apa yang difahami daripada Al-Quran, mereka disampaikan tafsirnya dan juga pemahamannya dengan secara bersanad dan juga berantaian daripada satu generasi ke generasi. Kita tidak tergantung penuh dengan kitab, dengan Bukhari, Muslim, tulisan, tidak. Agama kita tidak tergantung kepada tulisan, tidak tergantung kepada apa yang terkandung dalam internet ataupun USB. Katakan cukup kutubus sittah Bukhari, Muslim, seperti mana dalam Syamilah, semua kitab-kitab terdapat dalam satu USB, boleh disimpan. 120 kitab hadis, 1000 kitab hadis boleh disimpan dalam satu USB. Kita tidak bergantung kepada USB, kita tidak bergantung kepada kitab. Kerana ilmu yang diperturunkan adalah daripada dada guru kepada anak muridnya. Ini sebagai pembantu. Al-Quran juga, mushaf juga adalah pembantu. Al-Quran yang sebenarnya Allah Ta'ala jaga Al-Quran ada yang berada dalam dada para penghafaznya. Kerana buku ataupun kitab boleh musnah, boleh hancur, boleh terbakar, boleh tenggelam. Tapi yang berada dalam dada ulama, yang berada dalam dada hufaz Quran, ianya dijaga oleh Allah SWT. Kefahamannya yang diwarisi daripada dada ke dada sampai kepada Rasulullah SAW. Katakan umpama, andaikan musnah semuanya, sekejap saja, tak sampai seminggu sudah dicetak semula 30 juzuk Quran tanpa tertinggal satu baris, tanpa tertinggal satu huruf sekalipun. Bukan saja dengan mushaf Utsmani, dengan seluruh dengan kiraat-kiraat yang lain. Kiraat Qalun, kiraat Warsh, dan juga kiraat-kiraat yang lain. Sebab yang kita baca mushaf kita baru satu kiraat, ada 14 kiraat yang lain lagi, yang barisnya lain, yang diwarisi secara bersanad kepada kita. Dan apa kaitan Ahlul Bait dengan sunnah? Daripada dua hadis tadi kita dapat tahu bahawa Al-Quran juga Ahlul Bait yang hadis mutawatir itu adalah lafaz yang sebenar yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana begitu banyaknya hadis dan begitu ramainya sahabat yang meriwayatkannya. Manakala Al-Quran dan juga sunnah hanya satu hadis, dan ia pula hadis yang mursal dan terdapat hanya dalam satu kitab hadis sahaja. Bermakna Al-Quran dan juga sunnah kadang-kala para sahabat dia memaklumkan kepada tabi'in dengan memberi makna mafhum kepada Ahlul Bait itu. Itu yang dinamakan sebagai sunnah. Soalan sahabat itu, dan sahabat itu pun tidak tahu siapa. Kerana Imam Malik terus menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna Ahlul Bait mempunyai kaitan yang rapat dengan sunnah di mana sahaja mereka berada di setiap zaman dan setiap tempat. Mereka yang menyimpan genetik dan juga DNA Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan ulama'nya, mereka yang menghidupkan makna sunnah.
itu Nabi SAW meninggalkan kepada kita pusaka, dan pusaka ini akan berada sehingga ke akhir zaman, dan kita berpegang teguh dengannya sehingga muncul daripada seorang lelaki daripada keturunan Nabi SAW. Rasulullah mengatakan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, dan dia akan memimpin manusia keseluruhannya, dan dia akan mengisi bumi ini dengan keadilan seperti mana bumi sebelum itu dipenuhi dengan kedurjanaan dan juga kezaliman. Dan ianya berlaku sampai akhir zaman, seorang lelaki daripada keturunan Rasulullah.